Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua memberi ruang kepada saya mengambil bahagian dalam perbahasan menyayung kasih titah diraja Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada mesyuarat pertama Pengarah Kelima Parlimen ke-13 6 Mac 2007. Kerana kekangan masa, saya terus pada mulakan ucapan dengan menyentuh persoalan keselamatan pertanian negara, National Food Security dengan izin. Dan isu ini penting kerana ianya bukan saja berkaitan dengan keselamatan negara secara mutlak, tetapi juga terkesan kepada kesejahteraan kehidupan rakyat, terutama sekali berkaitan dengan kos sarana kehidupan rakyat seharian bagi memenuhi salah satu kehendak ataupun elemen penting kehendak asas ataupun basic needs dengan izin, iaitu makanan, selain dari tempat kediaman, pakaian dan lain-lain. Pertama sekali, Datuk Seri Yang di-Pertua, walaupun Malaysia terkenal sebagai syurga makanan, tetapi negara terlalu bergantung kepada import bahan ataupun barang-barang makanan. Contohnya, Kementerian Pertanian dalam tahun 2015 menyatakan Malaysia import sejumlah RM45.4 bilion makanan, dan negara import lebih dari 50 juta ringgit jenis bahan-bahan makanan segar dan beku untuk memenuhi selera makanan rakyat negara. Dan dilaporkan juga Malaysia, negara kita, beli sayur-sayuran, buah-buahan dan daging sekurang-kurangnya dari 120 negara. Yang kita beli buah-buahan seperti tembikai, pisang, nanas dan juga rambutan berjumlah RM1.55 bilion antara Januari hingga Jun tahun 2014. Dan negara-negara daripada negara-negara Afrika, Australia, India, Thailand dan juga China. Dan bagi sayur-sayuran pula, negara import barangan seperti bawang merah, bawang putih, brokoli, cendawan, bendi, kacang, keledek, tomato dan cili dari negara-negara seperti China, India, Thailand, Australia dan juga Singapura. Ya, Singapura. Walaupun tanah tak ada. Ini saya harap Menteri dapat beri penjelasan kita import apa dari Singapura ini. Dan dilaporkan juga di antara Januari hingga Jun 2014, Malaysia import sayur-sayuran sejumlah RM198 bilion ringgit. Datuk Seri Yang di-Pertua, senario pun data di atas menunjukkan keselamatan makanan atau food security dengan izin perlu menjadi keutamaan kerajaan bagi memastikan negara mengurangkan pergantungan kepada import barang-barang keperluan makanan. Dan ini bermakna kerajaan perlu memberi tekanan kepada industri tanaman makanan, dan malangnya sektor ini terabai ataupun diketepikan. Ada perubahan perhatian terutama sekali kepada sektor perindustrian di peringkat awal kita merdeka. Manakala perubahan keutamaan ini boleh kita fahami memandang kepada suasana geopolitik dan juga perkembangan ekonomi global, seperti keperluan untuk menarik pelaburan asing, memenuhi keperluan tenaga kerja dan membuka peluang ataupun ruang pekerjaan bagi tangani isu pengangguran dan lain-lain masalah dalam negara. Malangnya sektor industri yang negara bina pun hingga hari ini tidak terbukti menuju ke mana-mana juga. Seperti contoh Proton, apa yang terjadi kepada Proton, kabarkan kita terpaksa jual kepada syarikat daripada China. Dan sekali lagi, Datuk Seri Yang di-Pertua, industri ini ternoda. Dan untuk mengatasi masalah ini ataupun kebincangan ini, kerajaan bukan tidak buat apa-apa. Di antara langkah-langkah yang diambil kerajaan bagi memastikan jaminan makanan, kementerian melaksanakan beberapa projek impak besar, antaranya Taman Kekal Pengeluaran Makanan dengan projek-projek seperti berikut: di Zon Industri Aquaculture, Pusat Feedlot Nasional, ladang kontrak, pembangunan usahawan asas tani dan entry point projek di bawah bidang ekonomi utama negara.
Kita ucapkan tahniah kepada pihak kerajaan kerana menganjurkan program-program di atas ataupun inisiatif di atas. Namun saya benar-benar ragu dengan pelaksanaan program-program di atas, seperti juga dengan rakyat Malaysia keseluruhannya. Saya menunggu ataupun rakyat sentiasa menunggu laporan gembira daripada kejayaan pelaksanaan program-program yang tersebut di atas. Bukan kerana apa? Kerana kita biasa diterpalikkan dengan satu program seperti feedlot. Rakyat tidak mahu umpamanya melihat kita ada lembu di dalam kondo. Itu satu contoh tentang pelaksanaan. Jadi justru itu, Datuk Seri Yang di-Pertua, saya ingin bertanya kepada Kementeri, apakah status dan kemajuan pelaksanaan projek-projek tersebut? Rakyat seperti yang saya sebutkan tadi tidak mahu dikejutkan dengan kejadian yang itu. Jadi bagaimana status kemajuan projek ladang-ladang yang dilakukan ataupun ladang kontrak yang dilaksanakan oleh pihak MOA Incorporation yang melibatkan pelbagai agensi ataupun institusi seperti farmer, Jabatan Pertanian, Lembaga Pertubuhan Peladang, Agrobank, Institusi Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Datuk Seri Yang di-Pertua, kajian ataupun isu yang saya sebutkan tadi jelas menunjukkan masalah pelaksanaan yang terpalit dengan penyelewengan, rasuah dan juga salah guna kuasa. Jadi kerajaan mesti serius tangani masalah ini, kalau tidak negara kita akan terkenal di seluruh dunia dengan sebab yang salah. We do not want the nation to be global Indon for the wrong reason. Dengan izin. Sehubungan dengan itu, Datuk Seri Yang di-Pertua, saya juga ingin bertanya Menteri berkenaan atau Menteri Kementerian berkenaan dengan usaha-usaha membangunkan tanah terbiar di seluruh negara. Saya percaya kalau program membangun tanah wakaf, tanah terbiar dengan laksanakan berkesan, kalau dapat dilaksanakan dengan berkesan, dapat juga membantu dasar menjamin keselamatan makanan dalam negara. Jawapan Menteri kepada soalan Yang Berhormat Pendang pada 8 Mac berkenaan kedudukan tanah terbiar di Kedah. Jadi dimaklumkan kepada kita pada Dewan ini bahawa tahap penggunaan ataupun pembangunan tanah terbiar di Kedah didapati hanya 20.3% daripada keseluruhan tanah yang terbiar yang terdapat di negeri Kedah, iaitu sebanyak 1043.46 hektar dari sejumlah 5158.95 hektar. Kalaulah diandaikan kedudukan ini ataupun trend ini sama di seluruh negara, ini bermakna masih lagi rendah pembangunan tanah-tanah terbiar dalam negara ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya ingin menyambung ke ucapan ini dengan satu lagi isu yang berkaitan dengan rakyat terbanyak, terutama sekali orang-orang kecil, iaitu isu mikrokredit. Satu mikrokredit yang dilaksanakan oleh kerajaan hari ini adalah satu usaha yang cukup murni. Kita dapati satu usaha yang cukup murni kerana untuk meningkatkan pendapatan dan juga sosioekonomi rakyat ataupun peniaga-peniaga kecil. Jadi sehingga kini pelbagai program mikrokredit dilaksanakan oleh agensi ataupun institusi seperti Amanah Hikmah Malaysia, Tekun dan juga lain-lain skim yang ditawarkan oleh institusi keuangan seperti Agrobank, Bank Rakyat dan lain-lain agensi seperti MARA, Jabatan Perdana Menteri, dan jumlahnya bukan sikit, berbilion-bilion ringgit. Jadi sekali lagi saya ingin membangkitkan isu pelaksanaan daripada Datuk Seri Yang Pertua, dan saya khusus kepada skim Tekun Nasional. Saya ada sedikit sentimental dengan skim Tekun Nasional ini sebab saya merupakan pengasasnya. Pengasas maksudnya desain dia punya konsep, kaedah pelaksanaan, rekrut orang dan juga melaksanakan program itu supaya ianya berjaya. Saya dapati ada sedikit perbezaan dengan pelaksanaannya sekarang ini, terutama sekali dari segi saluran pinjamannya.
dah habis masa. Tak ada nak pergi ke isu yang betul pun. Ya, sila. Ya, terima kasih Datuk Seri Yang Betul. Yang pertamanya, konsep dia bila kita laksanakan dulu, kita katakan ianya mudah, cepat dan tidak membebankan, dan ia sebagai modal tambahan kepada peniaga-peniaga kecil. Dan satu lagi konsepnya ialah simpanan, pinjaman asas simpanan. Tapi hari ini dilaporkan, dimaklumkan kepada kita yang proses pinjaman itu mengambil masa yang lama, 1 hingga 2 bulan. Padahal di peringkat awal SOP-nya hanyalah 10 hari saja. Dan bukan itu saja Datuk Seri Yang Dipertua, dalam penyaluran modal pinjaman ini juga pihak Tekun Nasional hari ini mengambil wang pendahuluan terlebih dahulu. Mengambil wang pendahuluan terlebih dahulu maksudnya kalau 10,000 dipinjam, maka dipotong siap-siap daripada awal 3 bulan pembayaran awal. Ini lari daripada konsep yang awal juga, yang kita tidak ambil wang pendahuluan itu daripada peminjam. Dan ketiganya, yang lebih serius lagi, kita dapati ada campur tangan politik yang agak ketara, terutama sekali apabila musim pilihan raya. Kita dapati yang tidak ikut SOP langsung. Umpamanya macam di pilihan raya kecil di Sungai Limau, di Pembatang Pauh, di Teluk Intan, saya tidak tahu di Kuala Kangsar. Jadi wang diberikan kepada orang yang bukan peniaga pun, bukan yang terlibat dalam usaha perniagaan, dan ini jauh menyimpang daripada konsep awal untuk memberi kepada peminjam-peminjam yang tulen menjalankan perniagaan. Saya ingat di peringkat awal dahulu, Yang Berhormat daripada Jeli dan juga Besut terlibat dalam program ini, dan mereka tidak langsung membuat campur tangan dalam usaha-usaha untuk ini. Saya salut integriti mereka pada waktu itu. Tapi sekarang ini dia sudah berubah, jadi ada campur tangan, dan campur tangan ini Datuk Seri Yang Dipertua sudah tentu menjejaskan putaran ataupun kesinambungan program ini jika sekiranya seed capital ataupun wang modal tambahan ini terbantut oleh kerana masalah-masalah yang tidak dapat bayar balik. Dan lagi satu Datuk Seri Yang Dipertua, saya juga dapati yang cara mengutip pinjaman pun berbeza sangat sekarang ini. Dulu kita kata kita kutip melalui mingguan, tapi sekarang ini diberi kelonggaran ataupun diminta supaya bayar secara bulanan dan bayar di pejabat ataupun bank in saja. Jadi ini berbeza dengan dahulunya apabila kita beri kutip sendiri, mana ada face to face contact dengan peminjam-peminjam. Tapi hari ini tidak ada, dan ini menyebabkan banyak tunggakan, dan kita dapati prestasi tunggakan ataupun prestasi kutipan hari ini hanya di sekitar 50 ke 60% saja. Ya, ini sangat-sangat merugikan negara, kerana kita harap program ini dapat diteruskan dengan lebih jauh lagi dan mendapat manfaat kepada lebih ramai orang lagi. Oleh kerana penyelewengan ini, oleh kerana salah guna kuasa ini, perkara ini perlu diberhentikan supaya manfaatnya dapat dikongsi ataupun dinikmati oleh lebih ramai lagi rakyat negara kita ini. Jadi Datuk Speaker tengok kat saya ya. Jadi saya kena berhentilah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas ruang masa yang diberikan, dan saya menyokong titah ucapan Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Bintang. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua memberi saya peluang untuk membahaskan titah ucapan diraja. Datuk Seri Yang Dipertua, saya mengunjungi kasih di atas titah ucapan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Duri Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V, dan saya ingin mengucapkan tahniah di atas pelantikan dan pertapalan Baginda sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15. Semoga dalam tempoh pemerintahan Sri Paduka Baginda sepanjang tempoh 5 tahun akan datang, negara berjaya mengatasi kemelut politik, ekonomi, sosial dan sebagainya yang melandar negara sepanjang tempoh pertapiran kerajaan Barisan Nasional selama ini.
Wabak amaran rasuah yang melanda negara ini pihak atasan hingga bawahan sudah menjadi satu fenomena hitam senegara kita. Dari kes 1MTP, MO1, KSU, pengarah ESCO hingga ke kes-kes berebek kerani budak pejabat dan sebagainya. Sejak dari dahulu hingga sekarang, negara tidak benar sunyi dari kes rasuah, tawahan demi tawahan. Mahkamah terhadap pelaku rasuah yang terjadi sekarang wajib diperderas habis-habisan. Buktinya kes siasatan SPRM yang dibawa ke mahkamah semakin bertambah. Pada setiap hari, belum pun mahkamah memutuskan hukuman, kes baru muncul pula. Inilah permainan di balik tapir dan ramai rakyat tidak tahu endah berapa banyak yang kini sedang menunggu giliran. Tahniah dan syabas kepada SPRM yang membuat banyak tangkapan kes. Berbanding dengan negara-negara lain, khususnya di Malaysia, dari negeri ke negeri seperti di Sabah sampai ke Perlis, wilayah persekutuan Kuala Lumpur tidak terkecuali dengan amalan rasuah oleh pegawai-pegawai kerajaan dari TPKL. Saya pernah bertanya soalan bukan disen pada pangkal yang lalu tentang putiran berjualan tanah TPKL Kuala Lumpur sepanjang 5 tahun yang lalu. Dalam jawapan, Kementerian Bidang Persekutuan menyebut bahawa jumlah tanah yang dijual adalah banyak 24 bidang tanah dengan nilai jualan sebanyak 956 juta. Ada 24 bidang tanah TPKL yang dijual kepada 24 pembeli swasta yang amat rendah harganya jika berbanding dengan harga pasaran. Soalan saya ialah, adakah penjualan ini menepati prosedur yang ada? Adakah secara tender terbuka atau tertutup dengan persetujuan penuh Datuk Bandar Kuala Lumpur atau secara bulus oleh Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan? Apa yang menghairankan, mengapakah terdapat perbezaan tertera antara harga jualan dan luas tanah yang dijual? Ada yang tinggi dan ada yang rendah walaupun dalam kawasan yang sama. Sedangkan ini tanah milik TPKL. Saya beri contoh. Lot tanah PN 38313 dan PN 46183 Kuala Lumpur di kawasan Impi. Luasnya lebih kurang 1 ekar, dijual kepada ikonik Perakon Sendirian Berhad pada harga yang 86 juta. Ia makna satu kaki persegi ialah 1,839 ringgit Malaysia. Tetapi lot 37890 jarak rentang tengah Bandar Seri Petaling, mungkin Petaling, keluasnya tanah ialah 2.54 ekar berharga 30 juta. Ini yang dijual kepada Yayasan Wilayah Persekutuan. Makna setiap kaki persegi ialah harga 275 ringgit Malaysia saja. Ya, pelik ialah 2 bidang tanah di Jalan Sentu jual kepada satu syarikat Sentu Raya Sedia Berhad. Setiap kaki persegi ialah 10 ringgit Malaysia untuk satu syarikat Sentu Raya. Inilah makna tidak berpatutan harga-harga yang ditetapkan oleh TPKL dijual kepada kroni-kroni. Saya minta perkara ini disiasat. Mengapakah terdapat perbezaan harga yang tertera? Saya minta SPRM haruslah mengambil tindakan satu siasatan yang lebih lanjut untuk berjualan tanah-tanah di Kuala Lumpur ini.
Saya juga ingin membangkitkan projek pembinaan atas tanah taman dan permainan di Medan Imbi, Kuala Lumpur. Sewaktu iklan, bangunan yang dicadang dan dipena ialah untuk luar tingkat medan selera, tetapi sekarang dipena untuk 5 tingkat bangunan komersial yang menyebabkan penduduk-penduduk sekitar kehilangan taman permainan dan rekreasi. Walaupun dipandang oleh penduduk-penduduk, projek tersebut tetap diteruskan dengan mengorbankan kepentingan orang ramai. Kawasan hijau dan taman permainan sebagai kegiatan sosial penduduk-penduduk semua telah dipenuhi dengan hutan batu. Pembangunan Kuala Lumpur yang disediakan oleh TPKL ketika ialah memakaikan plan untuk tahun 1984. Walaupun draft plan untuk yang baru telah dibentangkan oleh TPKL pada April 2003, namun sehingga sekarang ini belum diwakilkan kerana yang beberapa menteri masih belum setujukan, walaupun ia telah dibahas oleh pakar-pakar perancangan. Tidaklah diketahui sebabnya. Plan Bandaraya Kuala Lumpur 2020 itu sepatutnya diwariskan pada tahun 2013. Telah ditangguhkan beberapa kali. Berikutan dengan itu, perancangan pembangunan Kuala Lumpur tidak ada garis panduan baru kecuali mengikuti plan untuk lama yang tidak sesuai, dan segala keputusan perancangan pembangunan yang terkini adalah diragui. TPKL adalah menjadi contoh kepada nasib perbandaran yang lain. Jika sehingga sekarang draft plan untuk pun belum diluruskan, ini merugikan ialah rakyat. Kita bimbang kecenderungan meneruskan projek bagi sewaktu kawasan tanpa mengambil kira atau berdasarkan plan untuk masa kini. Pembangunan yang tidak terancang ini akan mengancam pembangunan sedia ada. Baru-baru ini TPKL telah mengiklankan cadangan pembangunan bandar Malaysia di atas lot tanah bekas lapangan terbang Sungai Besi seluas 486 ekar. Cadangan itu meliputi satu, menukar kegunaan tanah dari kediaman kepada perdagangan. Yang kedua ialah menambah perpataan penduduk dari 40 orang per ekar kepada 797 orang per ekar. Dan ketiga ialah cadangan mengadakan plan susun atur untuk pembangunan bercampur. Sebagai ahli parlimen kawasan tersebut, saya ada mengemukakan bantahan bertulis kepada TPKL, dan saya percaya ada orang berseorangan atau pihak lain juga membantah atas pembangunan tersebut. Saya tidak bertikai kepentingan pembangunan di situ. Walaupun projek Bandar Malaysia itu telah dijual kepada syarikat dari China oleh 1MTB, tetapi yang saya bertikaikan ialah cadangan kepadatan penduduk melampau di situ. Jika cadangan kepadatan 797 penduduk per ekar diterima pakai, berarti Bandar Malaysia akan mempunyai perpatakan penduduk seramai 387.342 orang. Ini kepatakan yang tinggi bagi sebuah kawasan yang luasnya kurang 1 batu persegi. Selain itu, cadangan plan susun atur pula tentu dilainkan dengan plan susun atur kawasan lain dan tidak bertakluk dengan plan Bandaraya Kuala Lumpur 2020. Maknanya Bandar Malaysia diberikan keistimewaan berbanding dengan kawasan lain kerana barangkali memenuhi kehendak
dan syarat pelapor Cina tersebut. Akhirnya saya mohon supaya cadangan pembangunan bandar Malaysia dikaji semula supaya sesuai untuk sejajar dengan perkembangan kawasan-kawasan lain. Kajian meliputi semua impak hendaklah dilakukan sebelum dilaksanakan demi kesejahteraan warga kota Kuala Lumpur. Sekian, terima kasih. Ya.